Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bersama adik Hafiz untuk membincangkan program peluncuran Hari Kemerdekaan. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sama-sama, terima kasih kerana menjemput saya. Apakah perasaan adik Hafiz pada hari ini? Gembira, Mengapa adik Hafiz gembira? kerana saya boleh melihat persembahan dan menyanyi lagu Jalur Gemilang. Apakah aktiviti yang dijalankan di SKKC? Seperti menghias kelas, melukis poster, mewarna, menghias basikal dan pakaian beragam. Apakah antara aktiviti yang adik Hafiz nak sangat masuk? Seperti melukis poster, mewarna dan menghias kelas. Mengapa adik Hafiz suka melukis poster? Kerana saya nak menunjukkan kreatif melukis saya. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Begitulah podcast kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.